macam familiar lah. Awak dulu sekolah mana Saya sekolah Bukit Cempedak kan? Ah. Azman 5 perdagangan. Betul? Ya cikgu. Cikgu Kamaruzaman kan? Ya. Assalamualaikum cikgu. Awak buat tak perasan tadi dengan saya. Saya hati je. Tak adalah cikgu. Sekarang ni awak masuk universiti mana? Saya tak masuk universiti pun. Oh, tak masuk. Yelah, tak apalah. Dah agak dah pun daripada sekolah lagi. Awak memang tak ke mana pun. Tak sangka jumpa awak dekat Thrifted Sungai Wang ni Itulah cikgu saya pula. Awak tak masuk universiti, awak buat apa? Saya organizer cikgu. Ni Thrifted dekat Sungai Wang ni saya organize. Organizer. Boleh organize awak Ya, saya boleh. Dulu masa sekolah baju sendiri pun awak tak boleh nak organize. Tak apalah. Janji boleh cek makan, boleh buat duit sikit. Okey lah. Betul. Man, kira besar juga tempat ni Tak sia-sia awak ambil bidang perdagangan dulu Kalau awak ingat dalam jilid berapa kerja awak ni? Bondo lama tak ingat dah cikgu. Tak ingat? Awak boleh tak ingat? Cikgu. Aduh, minta maaf cikgu. Cikgu daripada sekolah lagi. Dah terbiasa dah dengan kamu Korang kan nakal dulu Uish. Cikgu ambil lah apa-apa barang Thrifted dekat Sungai Wang ni. Saya belanja. Tak apalah. Cikgu tak nak lah duit kamu tu. Janji cikgu nak tengok kamu berjaya je. Itu je. Okey? Janji kamu siapkan kerja-kerja sekolah yang cikgu pernah bagi semua. Okey? Okey cikgu. Jap. Ke kamu tak pernah siapkan? Cikgu. Benda dah lama cikgu.